US ada banyak minyak. Why does it concern United States that harga minyak naik? Bukankah itu bagus untuk dia sebagai net oil exporter? Dia juga the second biggest oil consumption in the world selepas China. Itu yang masalah. Walaupun dia produce banyak, dia juga pakai banyak. Walaupun dia katakan sebagai dia net exporter, tetap kena bayar. Harga minyak tu di-quote pada harga dunia market. Which is what, 120 hari ni. Saya ada baca Fitch, one of the rating agency, kata for the second quarter ni dia punya anggaran 1 to 8. 1 to 8. Kalau untuk whole year dia kata mungkin 100 lah, but damage dah been done to the refineries lah. Right, takes a while for them to build balik lah. Itulah sebab tu lah ada orang tanya saya kenapa PM hari tu cakap petrol 2 billion extra campur dengan diesel 1.2 billion. Talking about the subsidy, is it? Subsidi lah. Tiba-tiba PM cakap 2-3 hari lepas dah 4 billion. 4 billion sebulan. 4 billion sebulan. Kenapa? Sebab apa? Sebab harga dah naik. Masa dia bercakap 3.2, harga $90 setong. Yes. Sekarang dah 100 lebih. Kalau dia mencecah sampai 120, saya tak rasa 4 billion. To be more lah. To be more lah kan. So setakat mana kerajaan boleh bertahan dengan subsidi yang ada lah.